Babam. So macam biasa, bila kita menjelang tiap-tiap bulan, insya-Allah kita akan buat unboxing daripada hasil penyelaman kita di Shopee, TikTok dan sebagainya. So disebabkan hari ni aku macam rushing sikit, so kita buat unboxing laju-laju lah. Ada beberapa barang yang ada aku ingat, aku pun dah lupa. So kita try teka sama-sama lah. So untuk first barang ni, size dia macam ni, dah nampak bentuk sikit. So agak-agak boleh teka tak ni apa benda? Jom kita try buka. Babam 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 babam. Kalau tak silap aku rasa saya dapat teka. Adakah betul tekaan aku? Okay, kalau siapa yang pernah tengok video sebelum ni, okay, BRDRC ni, kau mesti dah tahu apa benda lah. So, ini adalah cover untuk Osmo Pocket 3. So, kalau korang tengok video sebelum ni, mesti korang macam, bukan hari tu dah beli ke? Okay, hari tu aku beli yang jenis, apa kita panggil, jenis silikon tu. And then dia pakai macam baju lah. Tapi dia ada satu masalah sebab dia pakai macam baju. Lepas tu dia macam asing-asing. Untuk kepala dia asing, untuk badan dia asing. So dia punya nak kata protection tu tidak memenuhi kriteria apa yang aku nak. Sebabnya first kali tempat butang tu dia tak tutup. So kadang-kadang kita mungkin boleh tertekan. And then kedua, walaupun kita dah cover, dah pakai semua baju dia kan, yang silikon punya sebelum ni lah. Walaupun dah pakai baju dia semua, tapi kalau kita tertekan butang tu, benda tu akan hidup dan dia akan membuatkan Osmo Pocket ni bergerak lah. Tapi dia tak dapat nak bergerak sepenuhnya. So aku risau one day dia akan jadi gimbal tu boleh rosak. So that's why aku beli yang baru ni. Ini cover dia macam ni. So first kali yang penting, bila aku tutup tu, dapat tutup sampai bawah ni. So dia dah cover button dia. And then secondly, bila aku tutup, part gimbal tu memang betul-betul protected lah. Dia dah takkan akan boleh tergerak ke apa. Tak ada lah. Okay. So that's why aku beli yang baru ni. Nice juga lah dia punya, apa kita panggil, dia punya rasa, feeling dia. Material dia mantap lah. Okay. Ni yang pertama. Dan kedua, kita pergi dekat yang colour putih ni. Colour putih ni aku pun tak ingat sangat. Tapi disebabkan dia punya bekas macam premium, aku macam boleh agak. Kau rasa ni apa benda? Ni ada bekas dia dekat dalam. Aku macam boleh agak lah. Cuma kita tengok. As expected. So memandangkan aku punya Osmo Pocket ni, dia orang bagi just kabel je tanpa charger. So aku pun beli adapter dia. So lepas aku search dekat ChatGPT, gun fast charger ni support lah dengan 30 watt ni, support lah Osmo Pocket punya. So and lately aku macam suka brand Ugreen ni. So that's why aku asyik beli je. Dia affordable tapi agak berkualiti. So far semua barang aku beli puas hati lah. Okay, next benda ni. Sini dah ada spoiler sebenarnya tapi tutup. Okay, jom kita buka. Kau rasa apa benda ni? Jawapannya ialah tak nampak jawapan lagi. Sebanyak banyak pula plastik dia. Gunting pula aku tak bawa. So memang kena buka satu-satu. Sebanyak Dan ni sebenarnya memang aku beli
Aku terracun sikit lah dekat TikTok tu. Memang terracun sikit lah bila tengok benda ni. Sebab aku ada satu masalah hidup lah kalau korang nak tahu. Bila aku drive jauh sikit je, aku akan jadi ngantuk gila. Aku drive jauh sikit je, aku jadi ngantuk gila. So, benda ni aku nampak lalu kat TikTok aku. Kau tak tahu lah, dia bila sekali lalu kan, tiba-tiba video-video lain semua pun jadi pasal benda tu juga. Last-last aku pun terracun. So, aku pun terbelilah benda ni. Dewa Asam. So, ada 2 merah dengan hijau. Aku tak tahulah benda ni betul-betul masam ke tak. Tapi harapnya dapat elakkan aku daripada mengantuk time drive. Okay? Lagi next kita ada aku tak tahu ni apa benda. Dia macam kain. Jom kita try buka. Buka je lah daripada sini terus. Oh, adakah aku beli stokin. So hari tu aku ada beli stokin and dekat Shopee, and aku rasa macam okey lah. So kebetulan aku macam perlukan stokin lagi, so aku beli lagi. Simple je dia. Aku dapat apa ni? Oh, banyak juga. Aku beli 4 pasang. Simple je stokin dia. Dia tak tebal sangat tapi tak nipis sangat. Just nice je. And aku saja beli panjang sikit sebab aku dah tak minat sangat pendek-pendek sangat punya stokin. Okay. So ni boleh letak tepi. Then next, kecil lagi macam ni. Macam kain juga. Kau rasa apa dia? Jom kita tengok. Pada papam. Oh, stokin lagi. Nani? Oh, ini aku beli stokin yang agak berkualiti punya. Tebal bang. Aku tak ingat berapa harga dia. Tapi, sebab aku rasa macam bila setiap kali aku main sukan, stokin aku pakai tu aku rasa macam tak sesuai. So aku nak beli satu stokin yang betul-betul untuk sport. Ini macam betul-betul stokin tahan ni. Besar ke lah? Okay. Nanti kita tengok macam mana bila kita pakai untuk main badminton. And then next, dia kecil. Ini tak macam kain. Tapi aku tak tahu apa benda. Korang rasa ni apa? Jom kita buka. Ya. Oh, apa tu? For you. What is this? Oh, thank you for your purchase. Oh, aku beli mainan untuk anak aku. Dinosaur. Aku dapat berapa Satu. Oh, ni dia bagi free gift kot. So, ni ada lagi beberapa dinosaur. Ni satu. And then ni dinosaur lain. Sebab aku tak tahu anak aku lately macam minat dinosaur. So aku pun belilah mainan-mainan dinosaur. Macam alang-alang kan nak beli barang-barang kat Shopee time sale. So aku pun belilah. Ni dinosaur. Kecil je. Okay. Lagi banyak pula sampah atas ni. Nanti kita buang sekaligus je. Ni ada getah. Aku pun tak ingat apa benda ni. Oh, ni dia punya poster. Okay. Aku rasa ni aku tahu apa benda. Jom kita try. Kita buka. Sebab benda nipis kan. Benda nipis ni aku macam dah dapat agak. Kau rasa apa dia? Ya. Ush. Sekejap tulis harga lagi.
So ini buang. Pada papam. Ini adalah SD card Buffalo. So aku beli lagi satu, yang 128GB punya saja untuk tambah storage phone aku, sebab storage phone aku pun dah penuh. And hari tu aku try beli yang Red Buffalo ni, unexpectedly okey lah aku guna. So far dah 2-3 bulan aku guna dekat aku punya barang yang lain. Alhamdulillah okey. So aku macam repeat lah, sebab dia memang serius murah gila lah. Tapi aku tak berani lagi lah nak guna untuk barang-barang yang mahal. So aku guna untuk barang-barang yang murah, yang biasa-biasa je. So aku pun repeat untuk barang-barang yang biasa lah. So aku tak adalah nak recommend, tapi untuk barang murah korang boleh try. Untuk barang-barang mahal tu, it at your own risk lah. And then ni last ke? Aku rasa last untuk 11-11 kali ni, which aku dah tahu dah apa benda ni. So last ni aku buka sikit lah sebab dia terlalu besar. Benda ni ialah tadatatam. Ni kalau korang nampak, aku buka salah satu je sebab dalam ni ada banyak. Dia ialah vacuum compress bag. So nanti korang masukkan macam ni. Masukkan barang kat dalam, lepas tu vacuum. Vacuum dia ada, aku dapat yang jenis macam ni. Nampak ke? Vacuum je ni. So nanti masukkan barang, lepas aku vacuum. Lepas tu dia jadi kecil macam tu. Okey, tu je untuk video kali ni. Dadah, cha-cha-cha. Bye.